aku nak main game Clash of Clans. Ini adalah game memasak di dalam VR. Okey, kita boleh ni. Jom kita main single player dulu. Kita nak masak apa? Kat sini ada masakan American, Italian, Japanese dan Mexican dengan Chinese. Kita mula-mula dengan yang mana? Dengan Italian dulu lah sebab aku suka makan pizza kan. Pizza sedap. Okey, kita main campaign lah. Kita play. Okey, kita sesuaikan macam ni. Oh, kita boleh buat pizza. Wah, kita boleh buat macam ni. 6-7. Dah jadi. Buat pizza. Letak cheese. Ni kot cheese dia. Sekejap, ni nak sos lah. Okey. Kita tambahkan sos ni. Lepas tu kita tambahkan cendawan. Kita letak sini bakar. Dia nak pizza lagi. Okey, kita boleh buat macam ni. Letak sini. Dia dah. Lepas tu kita letak cheese. Kita letak daging. Okey, yang ni dia pun nak sama. Okey, kita buat lagi. Ya, laju. Nanti kena marah sekarang kalau lambat. Dia tak ambil. Kenapa dia tak nak ambil? Dia marah dah ni. Tengok dia nak marah. Ini kenapa tak nak ambil? Dia tak nak ambil. Apa tu? Dia punya cendawan ni kurang masak. Dah marah dah. Akhirnya rupanya dia kena masak betul-betul dulu. Okey, kita letak sini. Tak ada orang pun nak order makaroni. Kita tunggu sekejap sambil masak. Okey dah. Cepat. So, kita ada 2 gembira, 1 sederhana, 1 marah. Ini marah gila. Okey, kita back to menu lah. Okey, jom kita main single player. Sekejap. Tengok dulu dunia ni. Ada customer. Customer avatar. Ush, ini aku guys. Tengok guys. Hello. Ni apa ni? Ini dia ada perempuan punya. Version perempuan. Hello, saya perempuan. Saya lelaki. Dekat boleh. Lepas tu ni ada waiter dia. Kita boleh tukar. Boleh jadi perempuan. Hello. Lepas tu ni boleh jadi. Tak apa, kita buat macam ni. Kita buat warna biasa, warna orange, coklat. Coklat. Okey, rambut dia. Mana rambut yang aku suka? Yang satu pun okey lah. Jom kita main Chinese punya. Kita main casual je lah. Kita tak payah penat-penat kan nak ni. Okey, casual. Kita boleh buat nasi goreng guys. Tengok ni. Tu. Ya. Sorry. Tak ada orang nak order ke? Cepat ambil order. Ni apa ni? Nasi goreng apa ni? Nasi. Dia letak nasi dulu. Lepas tu dia nak kicap. Lepas tu letak carrot. Lepas tu letak brokoli. Letak bawang, letak ni. Lepas tu apa ni? Ni dengan cendawan. Okey. Kita tunggu dulu ya. Dah masak ke? Dah masak kot. Kita macam ni. Kita letak dulu. Ambil. Okey, bagus. Okey, dia nak dumpling. Dumpling dia bentuk macam tu. Masuk dia yang ni. Kita ambil 4 sebab dia nak 4. Tut. Dia nak yang ni. Tut. Kita bulatkan. Kita buat bentuk dia. Yang ni pun nak juga dumpling. Dia nak dumpling yang segi 3. Tut. Laju. Tut. Nah. Ambil. Yang ni dia nak teh. Kita kena letak teh. Haus lah. Alamak, aku dah terminum teh dia. Buat lagi cepat.
Nah, ya. Nah, tolong ambil. Okey, dia nak apa? Dia nak nasi. Kecap. Letak daging merah ni. Letak carrot. Letak ni dengan ni. Dengan ni. Seperti yang sebelum ni je. Kita letak pinggan. Kita siapkan cawan dulu. Kita letak dalam ni. Nah, ambil ni. Oh, cuba pula nak letak air. Okey. Tum. Tak ambil salah. Tum. Okey, kita jadikan macam ni. Kita tunggu saja. Dia pun air, kita buat air dulu. Dah masak ke belum? Terbakar. Tangan aku terbakar. Nah, ya. Sorry ya. Kalau jatuh kamu ya. Kenapa dia tak kat sana? Aku rasa dah lah guys. Okay, bye-bye guys. See you in the next video. Bye-bye guys. Okay, bye-bye guys. See you in the next video. Bye-bye. Bye-bye. Lupa. Bye-bye.